Hari ni saya nak buat projek kitchen luar saya ni, outdoor kitchen saya ni. Saya tengah renovation, sebab itulah belakang ni tim saya tengah mengecat, tengah bersihkan habis semua sekali. So untuk next project ni apa saya nak buat, ini dia punya tabletop dia ni. Sekarang ni saya letakkan kapet hijau macam ni. So bila kapet hijau macam ni, bila masak letak kuah tumpah apa semua nak bersihkan susah. So jadinya saya tengok dekat TikTok ada satu apa cakap, epoxy ni yang macam granite, yang macam marble. Yang ini dia punya apa, dia punya epoxy dia ni, ini adalah epoxy sand color floor. Betul aku sebut? Tak kisahlah, janji korang faham lah kan yang ini. Okey, harga dia tak mahal sangat pun. Yang aku pegang ni, yang ini 3 kilo. Ni 3 kilo, yang ini sekilo, yang ini pula yang 500 kilo pula, 500 gram. So jadinya korang tengok, kejap lagi aku akan buka kapet ni, tunjukkan, kita bersihkan, scraper balik semua sekali ni. Lepas tu dekat cement board dia ni, nanti aku akan epoxikan dia. Korang tengok hasil dia, confirm cantik macam meja apa tau, macam meja granite, macam tabletop yang dekat orang rumah mahal. So apa, kita buat secara DIY saja. So yang ini korang boleh tengok dekat beg kuning tau, dia ada macam-macam color. Yang aku ambil ni adalah warna grey. Okay, warna dark grey. So kalau korang tak suka warna dark grey, kau nak suka warna biru ke warna merah, kau tengok kat dalam beg kuning. So yang ini kasih aku can, aku bersihkan terlebih dahulu permukaan ni sebelum aku nak sapukan epoxy ni. Okay, jom korang tengok video ni. So alhamdulillah dah selesai kita bersihkan. Sebab syarat nak gunakan epoxy ni, mestilah permukaan dia kering dan tidak berhabuk. So jadinya lepas dah kikir, dah bersihkan, dah gosok. Ni saya dah gosok ni semua sekali ni. So jadinya kita nak buat bancuhan epoxy dia pula. So saya nak buat bancuhan untuk 1 kilo terlebih dahulu. Yang ni 1 kilo, nanti korang boleh tengok 1 kilo ni berapa keluasan yang boleh dibuat. Sebab dia tak ada satu apa orang cakap specific size dia, sebab dia ikut ketebalan kita. Kalau saya punya ni tebal, jadinya akan sikit lah lagi dia punya size. Kalau kita sapu dia nipis, maksudnya akan banyak lagi lah lebar dia punya. So yang ini dia punya hardener dia. So bila korang beli memang dah siap-siap bancuh, tak perlu risau. Ini dia punya papan penarik dia. Yang ini tak silap saya tengok daripada review yang sebelum-sebelum ni adalah sarung tangan. Dan yang ini adalah dia punya pasir dia ataupun dia punya sand dia. So yang inilah. So jadinya yang ni dia takkan keras selagi kita tak masuk hardener. So jadinya kita kena bancuh dulu hardener ni dengan ni, masukkan dia habis. Sebab apa? Sebab yang ni dia memang dah sukat siap-siap, tak perlu risau habis semua sekali. Okey? Jom korang tengok cara nak bancuh dia macam mana. So korang tengok, ini untuk 1 kilo. Okay, sebab saya buat tebal tau. Sebab saya nak permukaan finishing dia ni macam marble. So kalau korang tengok dekat tepi-tepi dia ni kotor, no problem. Ini nanti kita boleh gosok, kita boleh cat balik warna hitam ataupun cat warna yang saya nak tu. Cuma saya nak bagi korang satu tip. Kalau korang buat kat sini dia ada lubang besar-besar ni kan, korang silikon dulu supaya epoxy tu dia tak meleleh masuk kat situ. So tak adalah dia membazir. Macam saya buat ni dia ada menitik-nitik sikit. So dia agak rugi sikit lah pada saya. Sebab yang ini korang jangan risau tau. Korang tak perlu pandai plaster pun. Korang just sapu gaya macam ni. Okay. Sapu. Nanti epoxy ni dia sendiri yang akan apa tau. Dia sendiri yang akan labelkan dia punya permukaan tu. Korang nampak tak? Kilat tak? Cantik kan? Cantik kan? Ini baru separuh tau. So insyaAllah nanti saya dah settle ni. Saya nak bancuh 1 kilo lagi. Terus sampai sini. InsyaAllah korang boleh tengok hasil dia. Ini macam punya. Okay, nanti saya akan tunjukkan hasil finishing bila dah siap sepenuhnya. Okay. So alhamdulillah bancuhan tong yang kedua, okay, dah pun selesai.
So macam saya jangkakan, untuk satu tabletop ni saya perlukan 3 kilo. Sebab apa? Sebab saya gunakan tebal. Sebab korang nak dapatkan hasil yang cantik macam ni, macam real granite, korang memang kena perlukan tebal. So kalau korang nipis-nipis, janganlah, memang hasil dia tak berapa nak cun lah kan. Sebab ini kalau korang order granite ni untuk besar ni saja, confirm harga dia dah beribu. Tapi kalau korang buat sendiri ni, harga dia bawa berapa ratus saja, modalkan epoxy ni je. Okay. So ini adalah untuk bancuhan kedua. Jadi ni saya nak bancuhan yang setengah kilo pula. So macam saya cakap, dia ada 3 saiz. 1 kilo, setengah kilo dan juga 3 kilo. So kalau korang nak buat besar, beli banyak terus lah. Tapi saya ni tak pandai nak sukat. Jadi je saya buat sekilo, bancuh setengah kilo lagi. Confirm lengkap saya punya meja ni. Okay. So tengok bancuhan yang ketiga pula. Alhamdulillah. Siap dah. Kau dapat tak? Cuma dia belum kering belum kering. Nanti dah kering saya punya plan. Yang ini dekat besi ni, frame besi ni semua saya akan apa? Akan lap, akan cat balik warna hitam, okey, supaya dia nampak lebih kemas. Sejadinya untuk satu set yang saya pakai ni saya perlukan 2,5 kilo sebab saya pakai tebal lah. Tapi cantik tebal lah. Kau tengok ni. Ini belum kering tau. Nanti bila dia dah kering, dia berkilat. Memang sebiji macam marble lah. Sejadinya yang ini aku tinggalkan dekat dalam beg kuning. Kalau korang nak epoxy ni, korang pergi tengok dekat beg kuning. So dia ada 3 saiz, 3 kilo, 1 kilo dengan 500 gram. So korang boleh tengok kat dalam beg kuning aku. Aku dah guna, korang boleh tengok hasil dia. Memang mantap deh. Pergi dekat dalam beg kuning. Assalamualaikum.